Guys, saya dah beli bateri untuk model ZGT saya yang bateri asal kilang dah kong 7 bulan dah kong. So saya beli ni yang Type X harga RM84 di platform e-dagang. So memang ni lah, ada rim, ada warranty, apa lagi Malaysia book record apa semua ada Type X. Okey, dia nama Type X. Okey, nak pasang skru dia macam ni lah. Ini positif lah ni. Tengok simbol kan, untuk kabel merah ni positif, hitam negatif. Kena kedudukan macam ni guys, sebab satgi dia sangkut tau, dia sangkut kat situ, sangkut kat sini. Kalau hampa silap kabel hitam, dia sangkut kat sini. Dia nak ada lorong ni, dia bagi senang masuk, ngangam semua kan. So kena macam ni, hampa kena ingat tau, macam ni. Ada laluan dia punya lorong dia tu. So bila dah masuk tu, hampa dah kunci ketat-ketat. Apa dah masuk dah kan? Masuk. Tengok dia masuk dalam lorong tu. Tu. So bila masuk dalam lorong tu, hampa boleh tolak sampai rapat. Baru dia tak sangkut. Dia punya casing bateri ni ngam-ngam tu. Ni kata. So untuk kabel kat sini. Okey, lepas tu kita tutup dengan yang cover ni pula. Kan? Cover ni skru bawah 2, skru atas 1. Kan skru tu dah kunci dah. Ni skru 1 ni dah kunci dah. So yang ni hampa slot masuk kat sini. Dia ada tu macam tu. Kan? Tu yang ni kabel 2 ni dia dekat sini. Dia sangkut kat situ pula. Sebelum hampa sangkut tu, hampa kena kunci dulu yang skru bawah 2 ni. 1 2. Tadi atas 1 kan, 3. Lepas tu baru hampa kemas sini. Sekali dah hampa kemaskan, dia duduk kat slot ni. Atas hampa slot masuk. Ni fuse tau, kotak ni. Atas hampa slot masuk. Lepas tu barulah hampa boleh penutup ni. Yang ni dia mudah aja, tak susah kan. Lepas tu hampa bubuh ni kat lubang ni. Hampa nampak ada ni kan, sini 1. Semua kena hampa bagi masuk lah. Yang ni lubang ni kan. Tu hampa nampak tu. Tu kan, hampa bagi masuk. Yang ni kat sini. Itu lagi hampa masuk. Macam tu lah dia, macam tu lah. Senang je kan. Dia prak masuk lah. Lepas tu hampa kunci belakang. Hampa kunci dengan skru. Ada skru ni. Senang. Kalau nak pasang bateri ni, yang mana mileage dah 10k ke atas tu, hampa standby lah. Sebab saya dah jadi dah ni bateri kong. Tapi tak apalah, janji motor ni enjin padu. Takat benda kecil-kecil remeh-temeh ni, bateri kita boleh maafkan lagi lah. Fuse masuk ayak tu kita boleh balut apa semua kan. Nak beritahu. So ayak macam lah signal tu masuk ayak apa semua tu, kita boleh hati lah. Beli hak lain yang tak masuk ayak. Lagi apa lagi yang hampa selalu duk kata problem hak yang meter tu kan. Meter tu nanti saya buka, saya akan alter kat sini. Hak ni switch yang masuk ayak ni saya kena ni lah kot, tengok dalam ni. Kita tampal lah, jangan bagi ayak masuk lepas ni kan. Yang tu je yang isu. Yang ni itu tak tahu. Dia pusing 360. Sekarang tak dah. Bateri. Tak ada apa lah. Yang tu je lah. Yang kalau hampa ni style tak kental, mungkin hampa rasa isu ni sangat besar lah. Tapi bagi saya tak lah, orang kata apa,
isu yang terlalu besar lah pasal bateri ni. Sepatutnya Moderna bagilah bateri yang boleh tahan, kurang-kurangnya komen kita kata setahun 6 bulan ke kan. Okey, kita on. Okey, dah on. Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh start. Start dah bateri. Motor masih hidup. Kita perangat lah 2 hari ni enjin tak start. Rasanya nak tukar minyak enjin. Dah running 3,000 dah yang maluk ni kan. Kena enjin mati double stand baru nampak lah kelikatan minyak tu. Sekarang tak nampak lah tengah enjin running. Okey, so tu macam tu lah. Kalau hampa nak buka bateri pun nanti macam tu lah, senang lah. Hampa ikut apa tadi, video ni hampa forward balik. Hampa rewind. Boleh tengok balik cara start lah. Senang tak susah kan. Macam tu. Okay guys, okay. So bagi saya motor ni tak ada je lah isu yang besar. Dari segi enjin pun tip-top kan. Ada recall balik yang mana bash pertama tu pasal timing chain kan. Bukanlah satu masalah enjin. Masalah enjin ni kita kata jam. Pakai ramai yang jam. Needle bearing rosak, jam, kena overhaul, tu lain lah. Macam satu lagi model dulu ni kan, ingat lagi. Tak nak cakap model apa, masalah needle bearing, one way bearing, habis semua enjin barai. Tapi ni tak, ni bukan satu isu masalah enjin, dia cuma remeh-temeh pasal stopper yang macam-macam tu lah. Takat sekarang yang saya dengar, saya alhamdulillah enjin TikTok tak jadi lagi. Apa yang jadi tu lah bateri baru ni 7 bulan. Tu yang signal beruap. Tombol switch ni yang 360. Yang sekarang okey balik lah, tak ada apa. Okey dah kan. Lepas tu lampu high beam yang saya cakap tu, yang hujan lebat tu, simbol high beam kat meter tu menyala. Kita dah low beam kan kat switch tu, dia masuk air, dia short. 1, 2, 3 yang tu lah, masuk bateri kan. Okay guys, thank you menonton. Jangan lupa kalau kawan-kawan yang ada ZGT, bolehlah hampa tengok video ni, kod bermanfaat lah. No, jangan risau pasal nak pakai motor ni, isu-isu besar apa tak ada, kecil. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.